bontot dia pun laut. Rasa macam nak angkat cafe racer lah. Cek motor apa bang? Saya nak cari cafe racer tapi gaji saya sikit je. Sikit je. Saya kerja Petronas je, gaji RM10,000 je. Yang ni pun beli cash je. Betul orang cakap kalau orang tu kerja Petronas, mesti dia akan bagi tahu dia kerja Petronas dengan apa cara sekalipun. Tapi tak apa bang. Abang sebabkan abang kerja Petronas, saya belanja abang cafe racer yang much better. Bang on tak on? Betul ke bang? Betul bang. On Mana tu bang? Wow. Ini dia Triumph Trident 660 guys. Dengan enjin 3 silinder double overhead cam. Lepas tu dia bagi korang 80.4 horsepower dan 24 Nm top. Top speed dia boleh sampai 250 km/h geng. 6-speed hand drive dengan slipper clutch. Siap dengan cruise control. Siap dengan quick shifter geng. Dengan suspension Showa adjustable. Monoshock Showa preload adjustable. Dengan caliper Nissin dual port depan, single port belakang. Seat height 805mm. Selesa dengan meter TFT, fully LED light. Sedia dengan 3 mode, rain, road, sport. Tangki 14 liter. M46,900 saja. Triumph Trident 660. Inilah, ini dia. Share, like, follow untuk video seterusnya.